Kan nak ubi? Nak berapa set Satu set berapa ringgit? RM5. Buat 2 set boleh? Set makan je kan? Makan. Boleh. Dan 2 set makan orang. Ambil gambar ni. Saya ambil gambar Tak kembangkan makcik ni perniagaan. Layan tu. Buat satu set je lah. Ada apa lagi Ada dijemput, lempeng ada lempeng. Lempeng mana? Lempeng yang makan kuah kari dengan sambal. Sedap ni. Okey, boleh. Lempeng satu set. Okey. Ni sambal apa tak? Sambal lidah ladi hijau dengan sambal tumis. Oh. Tapi yang memang kalau yang special memang diorang semua ambil sambal ladi hijau. Oh, bukan kali datang ke? Ya. Kat sini ada. Dia buka. Ada makan-makan. Adik duduk mana? Ni ikan. Ini ikan glamour. Ikan glamour. Wow. Semua ikan glamour je lah. Lempeng biasa lah. Ke lempeng kelapa? Oh, lempeng santan. Sedap ni. Tapi makan mesti nak tahu kali. InsyaAllah. Ni kari ni. Kari ayam. Kari ayam. Okey. Ini rebus RM5. Yang ini RM4 satu set. Ni pun jemput apa? Ikan bilis dengan jemput pisang. Dia punya ikan bilis? Oh, okey. Ikan bilis bawang. Kira macam mana? Dan 8 biji RM2. Boleh buat RM2 boleh? Boleh? Sekejap ni. Boleh. Makan panas-panas ni. Memang kerenti sedap. Itulah nampak sedap. Kuali pun cantik. Ni kuali baru ni. Dah maju sikit pakai kuali baru ni. Saja dia keluar. Dia memang niaga kat sini je? Niaga kat sini je lah? Cuma kat sini, hari Selasa dia tutup. Hari-hari buka, Selasa dia tutup. Pasal tadi sampai pukul apa? Ni sampai dalam pukul dah. Sampai tengah hari sampai lunch lah. Ni jemput pisang? Ni pun pisang. Nombor apa ni cik? Nombor apa? RM60 lagi. 60 lebih? Wow. Tak nampak 60 lebih? Dah 63 ni. Ya. Dah. Nampak segar. Mungkin tak ada kerja kat rumah. Ikut anak-anak berniaga.